28 Februari adalah hari yang teruk di Timur Tengah. Start kat Iran, tengah hari itu memang tragis kerana mereka diserang secara sepakat. Amerika Syarikat menggerakkan jentera perangnya untuk melancar Operation Epic Fury. Israel pula membawa jet-jetnya dengan Operation Lion's Roar. It all began pada 2.27 petang waktu Malaysia. Dalam 10-15 minit kemudian, kita dapat video macam ni yang nampak jelas asap tebal berkepulan di Tehran. Serangan ni jujurnya tak mengejut. Sejak 6 Februari, Amerika dan Iran sebenarnya sedang berunding. Amerika demand Iran hapuskan program nuklear dan juga program misil. Iran tak nak. Kemuncaknya adalah pada 20 Februari, Trump bagi deadline 10 hari kat Iran. Setuju pada demand Amerika ataupun kena serang. Dan dalam tempoh seminggu ni ada dua clue penting, terutamanya 24 jam sebelum serangan. Amerika suruh semua staf kat pejabat kedutaan di Israel keluar sementara ada pertembangan. Not only that, UK cakap benda lebih kurang, China pun gitu. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.